Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Jadi walau apa pun, ini peringatan lah buat kita, ya, tentang pentingnya ilmu, pentingnya memahami as-sunnah dan tegar dalam beramal dengan as-sunnah, yang mana semuanya itu adalah untuk kebaikan kita, ya, di samping kita meraih pahala. Semoga Allah merahmati, Allah yarham. Semoga Allah menggolongkan Allah yarham dalam kalangan para hamba-Nya yang beriman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung perbahasan kita mengenai prinsip al-wala dan al-bara di surat 470, mengenai bentuk-bentuk wala, ya, kesetiaan kepada orang-orang kafir. Bentuk-bentuk wala, kesetiaan kepada orang-orang kafir. Dan saya ingat mungkin maknanya perkara yang dilarang, ya, bentuk wala yang dilarang, kesetiaan kepada orang kafir. Yang pertama yang kita dah bahas sebelum ini, perbuatan, kita dah tukar perkataan meniru tu kan kepada apa? Menyerupai atau tasyabbuh, ya. Larangan tasyabbuh. Tasyabbuh itu lebih kepada menyerupai. Menyerupai orang-orang musyrikin, kaum kufar, ya, dalam hal-hal yang menjadi identiti bagi mereka. Sama ada dalam berpakaian, ya, gaya, cara berbicara dan selainnya, ya, maka itu semua ditegah. Kemudian kita lihat perkara yang kedua, atau bentuk tasyabbuh, atau bentuk wala, bentuk kesetiaan kepada orang musyrikin, kaum kufar yang dilarang oleh agama Islam. Nombor dua, tinggal menetap di negara orang kafir dan tidak berpindah darinya ke negeri kaum muslimin demi menyelamatkan agama. Saya kira bahawa ini antara perkara yang ramai yang mengabaikannya. Dan saya hampir yakin ramai yang tidak tahu mengenai larangan ini. Yang pertama tadi, tasyabbuh dalam pakaian. Ini pun memang ramai yang tak tahu. Yang kedua, tinggal di negara orang kafir. Antara sebab, seperti mana yang tuan-tuan lihatlah, ya, sekarang ni pun kalau tuan-tuan mengikuti atau tuan-tuan ada dengar dalam berita yang banyak berlega di Eropah dan di Amerika mengenai ribuan, apa dipanggil, imigran, ribuan orang luar yang datang ke negara di Eropah dan Amerika, termasuklah daripada negara-negara Islam, terutamanya negara-negara yang bergolak seperti Syria, ya, dan yang lain. Jadi ramai daripada orang Islam ini memilih untuk berpindah ke negara di Eropah ini, di Eropah dan Amerika, negara yang kita maklum bukan Islam.
Dan apa yang berlaku, perkembangan sekarang ni ialah Waalaikumsalam, berlakunya pertembungan budaya lah kiranya, ya. Berlaku pertembungan budaya antara penduduk tempatan dengan orang luar yang datang ini, termasuk daripada kalangan orang Islam. Ditambah lagi dengan orang-orang Islam yang pergi ke negara-negara ini, bukan contoh yang terbaik bagi Islam apabila mereka terlibat dalam jenayah rogol dan sebagainya. Ini yang digembar-gemburkan dalam media, bahawa imigran Muslim ini terlibat dalam jenayah seksual dan juga rogol dan sebagainya. Jadi apa yang pastinya dia memberi satu gambaran negatif terhadap orang-orang Islam. Itu satu perkara. Tapi apa yang nak kita bahaskan dalam poin yang kedua di sini ialah tentang ada sedar atau tidak adanya larangan Muslim berpindah ke negara orang kafir. Tapi nak kata, untuk kita nak memahami perkara ini, ternyata antara asbab kekeliruan dalam perkara ini ialah kerana, kalau jangan tuan-tuan terkejut, ya, di samping diabaikan tentang larangan berpindah ke negara orang kafir ini, ada syubhat daripada pihak-pihak mengenai asal permasalahan itu, iaitu adanya perbezaan antara negara Islam dan negara kafir. Tuan-tuan jangan terkejut, pada hari ini jika ada yang berpandangan isu negara Islam dan negara kafir tak timbul lagi dah pada mereka. Pada mereka, kita ni semua dah sama dah. Tak ada dah negara Islam, negara kafir. Negara Islam, negara kafir ni zaman dulu, zaman Rasulullah, ya, zaman dulu. Tapi zaman sekarang dah tak ada dah. Semua dah jadi anggota United Nations. Macam tu lah agaknya. Semua dah jadi ahli pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Semua dah jadi penduduk dunia ini, ya, yang tak kenal sempadan dan sebagainya. Dan mereka juga berhujah. Negara seperti Amerika atau UK, mereka kata di sana dah ramai orang Islam, ribu orang Islam. Macam mana kita nak kata itu negara kafir? Itu syubhat pemahaman mereka, yang mana kita perlu tegaskan bahawa ini kekeliruan daripada pihak mereka. Soal ramai tak ramai orang Islam di sebuah tempat, itu bukan kriteria utama menentukan negara itu Islam atau kafir. Kriteria nak menentukan suatu tempat atau negara itu Islam atau kafir, dia kembali kepada siapa pihak berkuasa. Orang Islam atau bukan Islam yang mendominasi dari segi pemerintahnya, pemerintah tertingginya, Muslim atau kafir. Kemudian sistem undang-undang atau aturan, ya, Islam atau kafir. Dan antara kriterianya juga ialah sejauh mana syiar Islam. Syiar, apa syiar? Hal-hal agama yang perlu dizahirkan. Hal-hal agama yang perlu dizahirkan, adakah dizahirkan atau tidak? Atau boleh dizahirkan atau tidak? Seperti apa tuan-tuan? Kriteria yang paling utama, masjid. Tuan-tuan, masjid adalah syiar Islam, betul atau tidak? Kita dalam Islam, kita kena dirikan masjid. Jadi nak tahu, nak beza, nak kenal pasti sebuah negara tu Islam atau kafir, antara lain ialah kita lihat ada masjid atau tidak. Contoh, ada masjid atau tidak? Andainya ada masjid, bagaimana laungan azan?
boleh dikumandangkan, dilaungkan atau tidak? Kerana tuan-tuan maklumlah, kalau ada masjid tapi tak dibenarkan dibuka, tak jadilah masjidnya. Ada masjid tapi laungan azan dilarang, disekat dan sebagainya, pun ini tak jadilah. Ada kecacatan lah di situ. Misalnya, termasuklah menutup aurat. Untuk makluman tuan-tuan, pada hari inilah, pada zaman, orang kata apa, zaman manusia tak berpakaian, macam itulah saya kata, kan? Apabila syariat hijab, syariat menutup aurat diperangi, betul atau tidak tuan-tuan? Terutamanya hijab perempuan diperangi, maka perlu dilihat sejauh mana orang Islam, lelakinya dan perempuannya, dibenarkan untuk memakai pakaian Islam. Bukan saja menutup aurat, bahkan memakai pakaian Islam. Ya, lelakinya dengan jubahnya atau baju Melayunya dan sebagainya, perempuannya dengan penutup kepalanya, hijabnya dan sebagainya. Sejauh mana? Nak kata bahawa ini semua kriteria-kriteria. Yang mana tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan, jelas ada jurang beza antara negara Islam dengan negara bukan Islam. Terutamanya negara kita lah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh lihat bagaimana syiar Islam ini zahir di negara kita, betul atau tidak? Ya, dari segi pemerintah tertingginya Muslim, alhamdulillah, ya, yang di-Pertuan Agong dengan Perdana Menteri, yang amat berhormat Perdana Menteri, orang Islam. Itu nikmat tuan-tuan. Ya, kadang-kadang kita orang Islam tak faham, kita mungkin tak ambil peduli. Demikian kita lihat undang-undang dengan adanya mahkamah syariat misalnya. Ya, saya maklum, mungkin dari segi keseluruhan, ya, ada banyak ruang-ruang penambahbaikan. Tapi paling tidaknya dalam hal ehwal keluarga, rumah tangga, ya, harta pusaka dan seumpamanya, adanya mahkamah syariah. Ini semua syiar tuan-tuan, ya. Demikian dengan masjid, dengan laungan azan yang dibenarkan. Hal yang kita lihat tidak berlaku di negara bukan Islam, yang mana hal-hal ini ada sedikit sebanyak sekatan-sekatan, ya, dan seumpamanya. Adanya tekanan-tekanan, adanya pihak-pihak yang menolak, yang tak bersetuju dan sebagainya. Ini semua berlaku tidak lain dan tidak bukan kerana realiti keadaan di tempat-tempat tersebut, bahawasanya ia dikuasai oleh orang bukan Islam. Jadi ini kita kata, tempat di mana kriteria-kriteria yang kita telah sebutkan tadi itu, ya, ada, maka itu negara Islam, suka atau tidak. Manakala tempat-tempat yang tidak memenuhi kriteria-kriteria yang telah kita sebutkan, suka atau tidak, dia adalah negara kafir, dia adalah negara bukan Islam, walaupun orang Islamnya ramai dan sebagainya, ya. Dan syariat, perintah, tuntutan supaya berhijrah jelas dapat kita nampak dalam peristiwa hijrah Nabi SAW dan para sahabat daripada bumi Mekah itu, apabila mereka pergi ke Madinah. Nak kata bahawa dia adalah satu syariat. Dengan kata lain, peristiwa hijrah itu bukan kebetulan, bukan suka-suka. Dia bukan one off. Apa arti one off, tuan-tuan? Hijrah Nabi atau peristiwa hijrah Nabi dan sahabat dari Mekah ke Madinah itu bukan satu peristiwa one off. Maknanya kejadian one off apa? Kejadian sekali, kerana sebab dia berlaku dan dia tamat, ya, berhenti begitu. Tidak. Ia adalah sebahagian daripada syariat, seperti yang tuan-tuan lihat dijelaskan dalam poin yang kedua ini, ya. Kerana Muslim ditegah, ada larangan. Dan tuan-tuan maklumlah, waktu itu Mekah dikuasai oleh orang kafir. Sekalipun dalam masa yang sama, Mekah adalah bumi Allah yang paling dicintai, suka atau tidak. Mekah adalah bumi Allah yang paling dicintai.
dengan adanya Kaabah, ya, bangunan Kaabah, ya, yang dibina oleh Nabi Ibrahim sejak berzaman sebelum itu. Tetapi apakan daya, ketika mana waktu itu Mekah dikuasai oleh kaum musyrikin, maka di situ datangnya perintah atas Nabi Muhammad SAW supaya keluar. Allah perintahkan keluar. Dan tuan-tuan maklumlah, dalam sejarahnya Rasulullah arahkan sahabat-sahabat keluar dulu. Rasulullah datang keluar lewat kemudian, ya. Jadi akhirnya Rasulullah telah diperintahkan supaya keluar. Dalam keadaan Rasulullah berat hati nak tinggalkan Mekah. Kerana itu, ya, tanah tempat lahir dia. Ditambah lagi lah, Mekah itu bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah, maka dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi apakan daya, ini perintah Allah, maka, ya, baginda melaksanakan perintah tersebut bersama dengan para sahabat, keluar dari Mekah, berpindah ke negara Madinah yang penduduknya telah pun menerima Islam dan berjanji untuk mempertahankan Rasulullah dan para sahabat, berjanji untuk mempertahankan Islam. Baik. Jadi tinggal di negara kafir dan tidak berpindah darinya ke negara kaum muslimin demi menyelamatkan agama. Nak kata bahawa syariat hijrah ini bukan satu syariat tanpa sebab atau tanpa tujuan. Bahkan tujuan utamanya lah untuk nak selamatkan agama Muslim itu. Ketika mana, tuan-tuan, realiti kita manusia, kita mudah terpengaruh dengan keadaan di sekeliling. Suka atau tidak, sedar atau tidak, kita manusia mudah terpengaruh. Sama ada kita nak mengaku perkara tersebut, itu irrelevant, tetap dia akan memberi pengaruh kepada kita. Lihat bagaimana Nabi SAW membuat perbandingan antara teman yang baik dengan teman yang buruk, antara penjual minyak wangi dengan tukang besi. Bagaimana Rasulullah kata, tukang besi ni, ya, sama ada pakaian kau akan terbakar atau paling tidaknya kau akan dapat bau yang busuk. Itu kalau seorang teman kita, tuan-tuan. Kita berteman dengan seorang yang buruk ini, maka Nabi kata, sama ada pakaian kita akan terbakar, ya, kerana teman buruk itu diibaratkan sebagai tukang besi, atau paling tidaknya bau pakaian kita akan busuk. Bagaimana kalau kita tinggal dalam komuniti daripada kalangan kaum musyrikin, kaum kufar, orang yang tak beriman dengan Allah dan Rasul, tak beriman dengan hari kiamat, tak beriman dengan hari akhirat, tak ada halal, tak ada haram, hampir sahaja seperti, ya, haiwan melata, ya, sekadar nak memuaskan nafsu, makan, minum, syahwat dan sebagainya. Memberi kesan atau tidak? Pasti memberi kesan. Jadi kata penulis Syekh Saleh, hal itu kerana hijrah dengan makna ini, yakni berpindah dari negara kafir ke negara Islam, dan tujuan ini untuk menyelamatkan agama, untuk memelihara agama, adalah wajib atas Muslim, kerana tinggal di negara kafir mengandungi wala kepada mereka. Yang ini secara tidak langsung, secara langsung atau tidak langsung, sekiranya seorang itu memilih untuk tinggal di negara bukan Islam, dari segi perbuatan dia paling tidak, dari segi perbuatannya tinggal bersama mereka, menampakkan kesetiaan dan kebersamaan dia dengan orang-orang kaum musyrikin kufar itu. Dari segi perbuatan dia, ini perbuatan dari segi zahir pun dah tak cantik dah. Kalau disertai dengan hati dia yang memang suka, kita khawatir terbatal akidah dia. Boleh faham? Kalau hati dia, sebab asas iman itu ialah dalam hati, ya. Kebersamaan dan berlepas diri itu bermula dalam hati. Jadi kalau dia memang suka dan mendahulukan mereka, seperti apa, tuan-tuan? Saya boleh bagi contoh di sini. Sebahagian orang Islam,
Semoga Allah pelihara kita dan semua. Barangkali dia ada lebihan harta dan sudah sekian lama dia tak ke tanah suci untuk buat haji atau umrah. Barangkali belum pernah pergi ke tanah suci. Itu lebih parah. Dia memilih untuk pergi bersia-sia di negara kafir. Wajar atau tidak wajar, tuan-tuan? Saya kata awas. Keadaan orang ini dalam bahaya. Kita khawatir hati dia lebih dekat dengan kaum musyrikin dan kufar berbanding dengan tanah suci kaum muslimin. Cita-cita dia dalam kepala dia duk bayangkan, oh, London, New York, Paris, dan dia bangga dengan tempat-tempat ini. Dan hati dia, apa orang kata apa? Hati dia tak sabar-sabar nak pergi ke sana. Sedangkan apabila disebut Mekah, Madinah, hati dia tak rasa apa-apa. Tak ada apa. Tak ada rasa rindu, tak ada rasa sayang. Tapi dengan tempat-tempat kaum musyrikin ini, hati dia tak sabar, girang, gembira, tak sabar-sabar nak tunggu, nak pergi ke sana dan sebagainya. Ini wajar atau tidak, tuan-tuan? Kita kata orangnya dalam bahaya. Dia khawatiri bahawa iman dia dalam keadaan sangat lemah, jika bukan sudah hilang sama sekali. Ya. Semuanya berkait dengan prinsip al-wala dan al-bara yang sedang kita bahaskan ini. Ya. Adalah cerita-cerita antara lain yang kita dengar. Orang yang berjalan satu dunia. Ya. Allah kurniakan dia harta. Allah kurniakan dia masa, tenaga, ya, kekuatan. Satu dunia merata dia pergi. Tapi dah buat haji ke belum? Belum. Dah umrah ke belum? Ini apa? Perbuatan dia satu kebanggaan atau satu musibat? Dia kata musibat. Ya. Oh, tak sampai seru dan sebagainya. Ini semua syubhat. Semua syubhat. Tipu daya syaitan nak mempermainkan manusia. Ya. Baik. Kerana tinggal di negara kafir mengandungi wala, mengandungi makna kesetiaan dan kebersamaan kepada mereka, pada kaum musyrikin, kaum kufar. Dan sering hal itu menjadi sebab seorang muslim itu mendapat cobaan. Ya. Bila ditinggal di sana, sedar tak sedar, dia sedang meletakkan diri dia dalam bahaya. Dia mendapat cobaan, yakni keburukan, sehingga murtad daripada agama. Ini kemuncak bahayalah. Kalau dia dah tinggal kat sana, dikelilingi oleh kaum musyrikin, kaum kufar, dikelilingi hal-hal kesyirikan, hal-hal kekufuran. Betul atau tidak? Saya agak, orang kata apa? Agak kaget, pelik. Sebahagian daripada orang Islam, dia pergi ke negara-negara bukan Islam ini. Lalu apabila dia balik, mulutnya penuh dengan puji-pujian, hal-hal positif tentang negara bukan Islam yang baru dia lawat. Masya Allah, orang-orangnya sopan santun. Masya Allah, orangnya pembersih. Masya Allah, kemudahan fasiliti umum awamnya tip top. Bas pengangkutannya tepati masa, ini itu benar-benar baik. Tuan-tuan, jangan kita jadi orang yang macam ni. Kenapa? Sedar tak sedar pemikiran dia dangkal. Tolok ukur dia cacat. Terpukau dengan zahir, terpukau dengan hal dunia, dan dia mengabaikan hal batin dan hal akhirat sama sekali.
Kenapa tuan-tuan? Bukankah negara-negara kafir adalah pusat kesyirikan? Kalau negara kafir bukan pusat kesyirikan, kat mana lagi? Kan negara Islam kot yang pusat kesyirikan. Habis negara kafir pusat tauhid, pusat diesakan Allah. Adakah begitu? Mana mungkin? Di negara-negara kafir inilah menjadi pusat kesyirikan, kekufuran, segala hal macam khurafat, segala macam hal maksiat, pusat minum arak, pusat judi, zina, cerita apa saja daripada hal-hal dosa. Betul atau tidak tuan-tuan? Maka ketika mana seorang Muslim itu dia tak nampak benda tu semua, sedangkan patutnya itulah benda pertama yang dia kena ambil maklum sebelum hal-hal dunia. Hal-hal dunia ini hanya apa orang kata, permainan, apa? Hanya benda-benda zahir, benda-benda sementara, benda-benda yang semuanya tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah. Betul atau tidak tuan-tuan? Tak ada nilai sedikit pun di sisi Allah, ya, hal-hal dunia ini. Sedangkan dalam hadis kata Nabi SAW, andainya dunia ini bernilai di sisi Allah, nescaya kaum musyrikin, kaum kufar tak akan dapat makan minum pun. Tapi nak kata bahawa kesudahannya dunia ini di sisi Allah tak dapat nak menandingi walaupun sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu lebih berat di sisi Allah berbanding dunia dengan segala isinya ini. Nak menunjukkan betapa dunia ini tidak bernilai sama sekali di sisi Allah. Sedangkan hari akhirat itulah kehidupan yang sebenar. Baik. Jadi nak kata tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, kalau ada seorang Muslim itu, dia kata, aku nak masuk kandang harimau, aku nak masuk kandang harimau, apa agaknya reaksi tuan-tuan? Saya kira semua akan sepakat, ijma', engkau ini mempertaruhkan keselamatan kau, engkau sedang membahayakan diri kau. Dan kita kata betul, kerana sifat harimau dia akan baham manusia. Tetapi ramai yang tak sedar kalau sekiranya seorang Muslim itu pergi ke negara kafir, bahawasanya dia sedang mempertaruhkan apa yang lebih bernilai, lebih berharga daripada apa yang dia pertaruhkan apabila dia masuk ke kandang harimau. Dia mempertaruhkan apa tuan-tuan? Dia mempertaruhkan agama dia, dia mempertaruhkan iman dia. Sedangkan tuan-tuan, kalau orang Muslim mati di baham harimau, boleh tak dia masuk syurga? Kenapa tidak? Tetap kalimah la ilaha illallah akan selamatkan dia untuk masuk syurga kalau dia dibaham oleh harimau. Bagaimana kalau Muslim yang pergi ke negara kafir lalu dibaham oleh hal kesyirikan dan kekufuran? Dia boleh masuk tak syurga? Na'udzubillah, dia akan tergolong dalam kalangan mereka yang rugi di negara akhirat. Jadi ini yang saya kira perkara yang seperti diabaikan banyak pihak-pihak di luar sana. Ya, kadang-kadang ustaz pun yang keliru, yang tak ada, yang kurang pemahaman tentang pentingnya tauhid, bahayanya syirik, kesudahannya dia turut mengabaikan tentang perkara besar ini. Jadi kata Syekh Saleh, kerana itu Allah mengharamkan atas Muslim tinggal bersama orang-orang kafir apabila dia mampu berhijrah. Gariskan tuan-tuan, atau bila tu tukar kepada sekiranya dia mampu berhijrah. Ya benar, kewajipan dan tuntutan hijrah ini tetap bergantung kepada kemampuan. Seperti mana dalam apa juga kewajipan bergantung kepada kemampuan. Betul atau tidak tuan-tuan? Bila kita nak solat, kita nak puasa, kita nak zakat, kita nak haji, ini rukun Islam. Betul atau tidak? Tetap bergantung kepada kemampuan. Kalau seorang itu tak mampu nak solat fardu berdiri, tetap wajib ke dia berdiri? Tak. Kewajipan berdiri itu, ya,
dimansuhkan atau diangkat, dia boleh solat duduk. Kalau datang bulan Ramadan dia tak mampu nak puasa kerana sakit dan sebagainya, apakah dia tetap wajib puasa? Tidak. Maka demikian dalam bab hijrah, kewajipan hijrah. Andainya dia tidak ada kemampuan, tak cukup wang ya untuk nak berhijrah, atau tak jumpa jalan. Maklum pada hari ni ada sistem immigrationnya dan sebagainya, kena ada visa dan seumpamanya. Itu memang kita akui bahawa itu semua diambil kira. Tetapi dalam masa yang sama kita kata ya, tetap benda ni kita kena ambil maklum dan perlu berusaha sedaya upaya. Berusaha sedaya upaya untuk berhijrah. Jangan sekadar berdalih, memberi alasan tak mampu dan sebagainya, sedangkan kau belum cuba lagi. Betul atau tidak? Ya. Jadi kena ada usaha. Paling tidak kena ada cita-cita. Jangan sekali-kali merasa senang ya dan selesa dan mahu terus tinggal di sana dan sebagainya. Kita kata itu salah, ya. Kerana Allah mengharamkan muslim tinggal bersama dengan orang kafir ketika mana dia mampu berhijrah. Allah berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fuwa 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Ayat yang cukup berat, tuan-tuan. Cuba kita tengok maksud dia. Ramai yang tak faham, ramai yang tak ambil peduli. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan, yakni orang-orang yang dimatikan, Allah ajal mereka sampai, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa mereka menzalimi diri mereka sendiri? Lihat, mereka para malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimanakah kalian dahulu di dunia? Ya, dalam keadaan bagaimanakah kalian dahulu di dunia? Tuan-tuan boleh letakkan dalam kurungan supaya tuan-tuan faham dia punya konteks, maksud soalan ini. Dalam keadaan bagaimanakah kalian dahulu di dunia? Tidak berhijrah. Dan dalam keadaan bagaimanakah kalian dahulu di dunia sehingga tidak berhijrah? Ini pendek kata, malaikat tanya kat sini, kenapa tak hijrah? Itu maksud dia. Mengapa kalian tidak berhijrah? Mereka menjawab, kami dahulu orang-orang yang tertindas di bumi. Dan ini ditindas di negara kafir. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian dapat berhijrah, berpindah dari bumi itu? Gariskan tuan-tuan, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian dapat berhijrah, berpindah dari bumi syirik dan kufur itu? Ya. Ini malaikat menghujat, malaikat mencela, mempertikaikan jawapan yang diberikan oleh mereka yang mendakwa diri mereka ditindas, ya, mendakwa diri mereka lemah, tak dapat nak tegakkan agama Islam, tak dapat nak praktikkan syiar Islam di tempat negara mereka dan seumpamanya. Maka Allah kata apa? Bukankah bumi Allah tu luas? Saya nak tanya tuan-tuan, pada hari ni bumi Allah luas atau tidak? Ya. Ini mungkin ada yang kata, oh ni 1400 tahun dulu bumi luas lah, ya. Banyaknya tempat-tempat boleh pergi. Pada hari ni macam mana tuan-tuan? Bumi Allah luas atau tidak? Tetap luas tuan-tuan. Bumi Allah tu luas. Cuma kita punya pemikiran kita je luas atau tidak, ya, luas atau dangkal, ya.
maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam. Gariskan, ini paling berat tuan-tuan. Orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam. Saya nak tanya tuan-tuan, orang-orang siapa yang dimaksudkannya tempat di neraka Jahannam? Mereka yang tidak berhijrah. Mereka yang tidak berhijrah. Tidak berhijrah dari negara kafir. Allah kata orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam. Allah yang kata. Kita nak buat macam mana? Macam mana? Takkan kita nak buat tak nampak je ayat ni? Ya? Saya nak tanya tuan-tuan, kenapa orang-orang itu tempatnya dalam neraka Jahannam? Kenapa berat sangat? Tidak lain dan tidak bukan kerana hijrah itu hukumnya wajib. Hijrah itu hukumnya wajib. Siapa yang tak melaksanakan benda yang wajib sedangkan dia mampu, apa hukum dia? Berdosa atau tidak? Berdosa. Dan kalau dah dosa, layak tak dimasukkan dihumban dalam api neraka? Layak, ya. Tak semestinya bermaksud dia jatuh kafir, itu lain. Allah kata kat sini orang-orang tu tempatnya di neraka Jahannam. Ya, ni ada kemungkinan kerana dia berdosa, kerana dia telah melakukan maksiat, tidak berhijrah, itu maksiat. Dan lebih bahaya lagi, ada juga kemungkinan kerana dia murtad dan sebagainya, ya. Wal'iyadu billah. Itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas, sama ada lelaki atau perempuan, anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan. Ya, gariskan ni. Kecuali mereka yang tertindas, ya. Kecuali mereka yang tertindas, tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan. Itu dia. Ada pengecualian. Alhamdulillah. Allah Maha Pengasih. Yang mereka yang tak mampu nak berhijrah, sekalipun mereka dalam keadaan tertindas dalam erti kata tak boleh nak melaksanakan syiar. Tuan-tuan, sehingga ke hari ini orang Islam yang tinggal di negara kafir ada sahaja penindasan. Seperti mana saya dengar di Perancis atau mana, ada keluar keputusan mahkamah tak boleh pakai purdah. Penindasan atau tidak? Penganiayaan atau tidak? Penganiayaan. Apa pula? Ya. Ada setengah negara orang Islam yang dekat dengan kita ni, azan pun tak boleh nak dilaungkan. Tak payah saya sebut nama negara dia lah. Azan pun tak boleh nak dilaungkan, atau azannya dihadkan, tak boleh kuat-kuat. Ditindas atau tidak? Dianiaya atau tidak? Mengapa tidak? Ya. Baik. Kecuali mereka yang tertindas dalam keadaan tidak berdaya, ya. Tidak berdaya artinya, yakni dia tidak ada kekuatan, sama ada dari segi fizikal atau dari segi kewangan, ya, tidak berdaya untuk nak berhijrah, nak berpindah, dan tidak mengetahui jalan, maknanya tak jumpa jalan. Mungkin ada kekuatan, ada kewangan dan sebagainya, tapi tak jumpa jalan, ya. Tak ada kenderaan untuk membawa dia, atau tak ada kapal terbang dan sebagainya, tak ada visa dan sebagainya. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkan mereka, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya, surah Nisa ayat 97 hingga 99. Ini pendek kata ayat yang jelas, ya, menyatakan kewajipan berhijrah itu di samping ancaman berat, tuan-tuan. Nak kata bahawa benda ni serius. Ya, nak kata tuan-tuan, fokus kita perlu kepada memahami hukum syariat. Usah kita terlalu memikirkan tentang amalan manusia, amalan masyarakat. Sering sahaja kita kesudahannya akan mendapati bahawa hukum syariat di mana, amalan masyarakat di mana. Jadi tuan-tuan jangan keliru. Jangan kerana tengok amalan masyarakat, dia orang ni tak peduli pun, ya. Dia orang tak peduli pun pasal benda ni. Tak ada apa-apa kot. Tak ada apa-apa. Ni firman Allah, sabda Rasulullah. Kita akan dipersoalkan bukan sejauh mana kita mengikut amalan masyarakat. Kita akan dipersoalkan sejauh mana kepatuhan kita kepada firman Allah dan sabda Rasulullah. Apa jawapan kita? Kita melaksanakan atau tidak perintah, aturan Allah tersebut atau tidak? Itu yang akan diperkirakan atas kita. Baik tuan-tuan, saya ada kongsikan baru-baru ni video yang saya kira
julung-julung kali agaknya, paling tidak bagi saya lah, seorang Sami Buddha menjelaskan falsafah dia sembah patung. Bagi saya, benda ni sepatutnya membuka mata kita. Kenapa tuan-tuan? Sedar tak sedar, kenyataan Sami Buddha itu, dia kata apa? Dia kata kami tak sembah patung. Patung ni bukan berhala. Dia Sami Buddha. Orang Buddha sembah patung lah bagi kita. Tapi bagi dia, patung itu bukan berhala. Berhala itu hanya kalau sekiranya patung itu dianggap ada kuasa. Ada kuasa. Boleh mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat, boleh memberi keselamatan, ya, boleh membawa bala bencana. Kalau ada kepercayaan macam tu, itu jadi berhala. Patung itu akan jadi berhala. Maka dalam video ni Sami Buddha tu berterus terang. Dia kata kami tak anggap bahawa patung ini ada kuasa. Jadi timbul persoalan, jika demikian, kenapa ada patung ni? Dan dia menjelaskan alasan, justifikasi dia. Dia kata apa? Patung ini hanya sarana. Dia guna perkataan tu. Saya tertariklah dengan perkataan dia. Dia kata patung ini hanya sarana. Yakni patung ini hanya simbolik, tanda keazaman kita, kesungguhan kita, niat kita nak jadi manusia yang baik. Kan bagus tu tuan-tuan, kalau kita tak faham. Jadi dia kata bagi dia, patung-patung ini hanya sebagai simbol. Bukan dia kata patung itu mencipta langit-langit dan bumi, ada kuasa ini dan itu. Tidak. Saya nak tanya tuan-tuan, bukankah itu akidah kaum musyrikin Arab jahiliyah? Subhanallah, 1400 tahun Allah dah cerita dah tentang alasan, justifikasi yang diberi oleh kaum musyrikin Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab. Apabila mereka menjelaskan kenapa mereka mengadakan patung-patung, berhala-berhala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tiadalah kami menyembah patung-patung ni melainkan untuk mendekatkan kita kepada Allah. Yang Sami Buddha ni kata apa? Dia kata patung-patung ni dia bukan mencipta, memberi rezeki dan sebagainya. Tidak. Tapi hanya sebagai simbol untuk kita nak jadi manusia yang baik. Yang ni manusia yang mendekat kepada Allah, Tuhan lah kiranya. Itu ayat dia, itu maksud dia. Jadi betapa samanya antara syirik yang berlaku pada hari ini dengan syirik yang berlaku 1400 tahun dahulu oleh masyarakat Arab jahiliyah. Dan ternyata bahawa sebahagian orang Islam keliru, terjebak dalam hal syirik dengan alasan yang sama. Apabila mereka pergi ke perkuburan, meminta daripada si mati, menganggap si mati itu sebagai perantara untuk dia, antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia kata apa? Dia kata yang penting kau yakin segala apa yang kau minta daripada si mati itu datang daripada Allah. Dengan keyakinan itu bukan syirik. Kita kata subhanallah, Sami Buddha pun kata macam tu. Sami Buddha pun kata jangan kau percaya bahawa patung-patung ni ada kuasa. Maknanya yang kuasa tu adalah Tuhan semesta. Patung-patung ni tak ada kuasa. Sama dengan kenyataan sebagai ustaz yang kata boleh minta dengan pokok, boleh minta dengan orang mati, yang penting yakin Allah yang bagi. Ya, Sami Buddha itu dia mengadakan patung perantara
sebahagian orang Islam yang keliru menjadikan kubur sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah sama sekali tidak meredai ya dirinya dipersekutukan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah sama sekali tidak akan mengampunkan dosa dia dipersekutukan. Tak kira seorang itu dia mempersekutukan Allah dengan apa juga perantara. Tak kira sama ada patung, berhala, pokok, batu, malaikat, jin, nabi. Siapa yang mempersekutukan Allah dengan nabi, tuan-tuan? Siapa kumpulan manusia yang mempersekutukan Allah dengan seorang nabi? Siapa? Orang Kristian. Bukan orang Kristian, orang Yahudi. Uzair. Orang Yahudi sembah Uzair. Uzair dikatakan nabi. Ada pendapat kata dia nabi. Orang Kristian mempersekutukan Allah dengan Nabi Isa. Ini semua dijadikan sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kesudahnya mereka dihukumkan sebagai kaum musyrikin, ya. Demikian jugalah mereka yang mengadakan perantara dengan kubur, sekalipun kubur ya orang saleh, wali Allah, ya, ini dan itu tetap dikira sebagai perbuatan syirik yang Allah tidak akan ampunkan. Baik, tuan-tuan, saya ingat sekadar itu. Betul. Saya ulang balik. Kriteria negara Islam, pemerintah tertinggi Muslim, kedua tak dapat, ketiga Syiah ada. Undang-undang, ya, undang-undang, ya. Mana undang-undang apa yang mendominasi. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.